INNALILAH. Bisnes teruk, ZUL Yahya dedah anak bini tinggal di kedai makan. Bil TNB rumah tertunggak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon, Zul Yahya berdepan detik sukar apabila perniagaan makanan yang diusahakannya dilaporkan tidak stabil sehingga menjejaskan keadaan kewangan keluarganya. Zul atau nama sebenarnya Zulkifli Yahya, 53, dilihat meluahkan perasaan menerusi siaran langsung di TikTok yang kemudian mendapat perhatian warganet apabila beliau menceritakan keadaan perniagaan kedai makan yang semakin merosot. Perkara tersebut dikongsikan semula seorang pengguna media sosial apabila memaklumkan keadaan Zul Yahya yang kini turut menyebabkan dia dan keluarga terpaksa tinggal di premis perniagaan kerana tidak mampu menanggung bil utiliti rumah yang tertunggak. Saya baru tengok siaran langsung Zul, dia cakap bisnes kedai makan sedang teruk. Anak bini kena tidur dekat kedai dan bil TNB, elektrik, rumah tertunggak. Dia cadang nak cari tempat yang ada orang ramai, tapi modal tak cukup. Tulisnya. Saya pun dapat sedekah yang mampu sahaja. Kalau awak semua sudi tolong, cuba hubungi dia. Insya Allah dipermudahkan, katanya.